Assalamualaikum semua dan selamat berpuasa. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara nak ketatkan phone holder. Okey, memanglah kita dah diberikan nut dua-dua belah, tapi pernah tak berlaku bergoyang macam longgar. Okey, cuma berlaku sebab skru ni dia terkeluar, mungkin sebab kegegaran. Okey, jadi saya akan tambah nut. Okey, saya buat ni sebab saya sendiri dah berlaku Malam saya ride, benda ni berpusing ke sini. Bila saya pusing tengok skru longgar. Memanglah barang ni diberikan sekali dengan getah ni kan untuk cover, tapi kalau benda tu berpusing, benda ni pun tetap akan berpusing. Tengok sama je naik atas. Okey, jadi saya akan tambah nut tambahan Okey, nut tambahan di sini. Ini saya dah ketatkan semula. Saya takut berlaku lagi. Sekarang ni dah kuat dah ni. Kalau ini dekat side mirror okey, sebab di motor yang ni saya pakai di side mirror. Side mirror ni tak ada isu lah. Macam ni kalau saya pasang di side mirror nanti jadi tinggi sebelah pula. Tinggi sebelah pula kan. Okey, saya akan tambah nut di sini. Kita akan ketatkan juga macam rantai motor kan. Macam kita ketatkan rantai, kita ada dua nut. Itulah tujuan dia. Okey, saya ketatkan. Okey, kita tahan dulu supaya kita ketatkan. Kita buat di kedua-dua belah lah. Kalau ada lagi satu saiz 10 lagi bagus. Kalau ada satu boleh letak kat bawah ni untuk tahan. Okey, itu sajalah perkongsian saja. Jangan lupa buat di sebelah sana juga. Okey, dah selesai. Cara dia agak bertahan lah. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.